Hello. Assalamualaikum guys. Welcome to my channel Cat Gaming. Wow, dekat sini kita bersama lagi Ilyas Fahmi di Minecraft EOL. Dekat sini kau tengok aku dalam ni dan aku dah pakai penutup mata version yang kau boleh tengok kat episod sebelum ni. Oh ya, sebelum tu kalau kau nampak tu aku ada pakai seluar enchant. Itu tadi aku ada pergi tempat potion rahsia aku. So tadi aku pakai sekejap. Jadi sedikit penat. Okay. Hari ni aku rasa tak ada roleplay sangat lah. Aku nanti nak pergi mining kot. Atau tak cari diamond ke? Kau cari diamond dengan mining sama ke? Ni tanduk aku kalau kau tengok betul-betul dari jarak dekat kan. Dari dekat dah betul-betul tegak. Kau tengok macam tengah tengok kau nampak macam tengah tengok logo Netflix. Okay, kita akan terus tu, okay? Okay, so sekarang kita boleh tu keluar dari sini. Ni dapat air kita ya guys. Astaghfirullahaladzim. Sekejap bunuh diri dulu. Makan pizza semalam dia mati kan. Sekejap aku nak buat jalan. Astaghfirullah. Okay, sekarang nak kita. Jadi korang tengok iklan muka Dema ya guys. Itu iklan eFootball. Nah, kat sini kita jalan. Ni sebelum dah ke tempat intro aku lah ya. Jom kita masuk. Gunakan base alpha tempat kita ya. Base kita. Alpha. Kita pause lagi. Okay, kita dah sampai. Mana dia? Mana si Z? Base alpha ya. Okay guys, okay nanti aku nak kemas semua barang dulu. Aku nak ni. Oh ni apa tu? Ni yang semalam tu yang isi Izzat kena tangkap tu. Si Izzat kena tangkap. Ni rumah baru Izzat. Ni katil tu. Ni kat sini katil tu aku tak siap. Ni dia. Dia mesti tengok YouTube ni. YouTube atau tak Google. Yo, macam mana kau? Nasib baik aku ada simpan totem aku. Si baik. Lagi. RP semalam dah solution. Semalam. Apa kubur ni? Kenapa kubur ni hilang? Mana kubur? Mana koko? Koko! Alamak. Duit ni. Mana koko aku? Ada sayap? Tak ada. Aku rasa lagi cantik saya. Pakai mana? Aku buat tak apa macam tu je lah. Apa hal dia ni? Ni jalan aku tengok. Ni yang semalam tu? Kawan kau yang dikenali sebagai Z. Kalau kau datang ke studio untuk selamatkan dia. Kau tak ingat semalam kau kena tu? Datang ke stable untuk selamatkan dia. Okay. Tapi masalah kau tak selamat. Kisahlah. Sekali isu tu. Kes Arva. Ni kau cakap kat aku skill isu, kau nak kena bunuh ni. Oh, kau dah berani. Dan ni aja aku nak masak makanan. Tengok senjata kau. Ni, kau nampak tak? Jangan ni. Sepatutnya kita secara roleplay kita tak pakai bambu senjata tak boleh pakai seluar. Kau buat apa? Nak cium-cium. Aku tengok aku dapat shield percuma. Tengok je nak tengok. Widih, senjata dia. Tapi aku rasa senjata ni berbahaya lah. Berbahaya. Dengan senjata ni kita boleh takluki dunia tu. Yo. Kau bayangkan ni, tak ada siapa yang boleh hadap kita kalau kita ada senjata ni. Tak ni, apa tu kau kena fikir. Sejak dulu kita nak damai kalau
Kalau asyik berperang ni. Damai. Aku nak Kita akan buat damai. Tapi dengan cara mereka tunduk pada kita. Itu bukan damai namanya. Kita beli kekuatan ni lebih. Untuk jadi kita adalah penguasa. Segala-galanya. Sudah aku nak pergi tu. Bakar daging jap. Tutup pintu rumah aku. Alah, aku kan call. Sekejap ya. Bro. Apa? Tak, sejatuh tu aku rasa bahaya sangat lah untuk kau. Tu macam sekarang. Apa tu kau pegang senjata tu pun dah keluar tanduk lah. Ada beberapa efek lain iaitu mata kau jadi buta. Mana ada? Aku tahu buta lah. Lepas tu kenapa kau tutup mata? Mesti ada terjadi kat mata kau. Kau tak perlu tahu. Ni ambil lah daging ni. Kau nak? Aku dah ada makanan. Dah haram. Ambil je lah. Nak kalau aku video tak? Video. Ni. Kau nampak tak aku baju anu kau? Ni ambil oh. Video skeleton tu pakai kau kepala kau. Tak, senjata tu bahaya sangat weh. Janganlah, pegang. Bagi aku senjata dulu. Tak, kau tak perlu risau. Bagi senjata dulu. Kau tak perlu risau. Kau nak apa sebenarnya? Bagi senjata tu kat aku kejap. Aku nak tengok. Aku nak pastikan. Maaf, tak boleh. Bagilah Tak, macam ni sekarang sana. Sini. Kalau senjata tu bahaya macam ni. Kau ambil agamo ni. Jangan ambil kepala skeleton sekali. Kalau senjata tu bahaya je ni. Kau nak tanggung ke? Risiko dia. Letak di sebelah ni. Dia hilang ah. Ada sini. Sudah. Kau nak tanggung ke kalau ada terjadi apa-apa? Yang terjadi apa-apa kepada aku. Bukan kepada kau. Bukan kepada kau. Kalau terjadi apa-apa dekat Kau tak perlu kisah tentang aku. Kau tak tahu apa-apa tentang aku. Aku benci semua. Ni. Pedang kau ada tak? Oi. Apa? Aku ada satu base. Dia apa? Ya, aku nak pergi. Hari tu bila kita nak pergi Steva, aku ada jumpa. Jabatan. Aku pun ada nampak jabatan tapi aku ingat itu sebab diorang yang jelajah ke apa. Ni dia. Kau lagi gapel. Kau bagi coin cetak gold apple ni. Aku tak ada. Dia cetak. Aku dah letak benda ni. Kejap. Senjata aku tak ada. Tak, masalahnya boleh lah. Please, buang senjata tu. Aku tak nak kau terjadi apa-apa. Kau tak perlu kisah tentang aku. Please. Ni ambil ni. Wah. Pedang kau. Ni lah kau pakai je lah pedang ni sementara. Tuh. Kau yakin ke? Ya. Aku pegang senjata ni. Ya, aku yakin. Tak apa. Tak ada jadi apa-apa pun. Aku ada Tuh. firasat buruk. Nama pun apa tu seorang dewa pernah pegang.
Dewa kot. Kau bayangkan seorang dewa. Kekuatan dewa. Oi. Kau tahu Tu makanan. Itu Sing of War. Dosa amarah. Mereka lemah. Buat apa aku tu? Jom. Kau ada tutup mak? Apa ada kat isi hati. Sekaligus nanti kita nak pergi lawan video lah ya. Oi. Ada nak pakai tak? Tak nak ikut pun ni. Nak pakai. Okey. Minum bang. Okey, maaf ya guys. Tadi korang dengar suara mak aku tadi. Oh, sekejap aku lupa nak tekan pause, sumpah. Enggak. Kita cuba tengok berapa banyak kali aku kena jatuh. Ya, kenapa? Dah. Jadi okey, semua orang siap. Okay, let's go. Ini jalan apa? Itu jalan intro aku. Oh. Bro. Bro, tengok ni. Ni betul-betul dari alam ni ke apa? Mana? Ada alam ni. Lain macam. Babi. Babi. Okay. Jap. Guys. Kenapa tiba-tiba aku dapat efek resistant 2? Nah, tak dapat. Oh, memang aku pun ada CD 4. Kau cuba buku aku sambil lompat. Tak lah dah. Jom. Saya bunuh diri dulu. Makanan. Ni aku dah letak. Okay guys. Apa? Sekaligus bagi tahu update lah ya. Update apa? Ada ni guys. Akan ada salah satu base antara Amin cakap dia total ada berapa base? Lepas tu dia cakap akan ada salah satu base dia letak kotak kubus bedrock, di mana dalam bedrock tu kita boleh summon wither. Kotak 4 segi. 4 segi. Kita boleh summon wither dan kita boleh bunuh wither kat dalam tu. Tapi ini kita tak tahu ni. Kita nak pergi ni dulu ni. Hati-hati. Set. Okay guys, saya kasih aku tu. Tadi aku iklan sekejap. Sumpah macam mana si Zed mati. Tadi si Zed jatuh gila. Tadi aku rasa tak mati lah. Tadi dia rasa dia mahu cakap yang tak boleh apa. Terus saya tak mati. Dia aku dah bagi. Kena.
Allah. Mana dia? Di sini aku tak tolong dia. Cepat. Ni. Aku nasib baik aku bagi satu good apple tu. Nasib baik tu. Tadi aku kena tolak dengan weed. Kau bayangkan. Tadi salahnya aku lag. Lepas tu silap sedar tengah on the way ke bawah. Kejap. Mana? Aduh, aku tak ada blok. Kejap. Ambil daging ni. Aku ada. Ni daging. Cari blok. Okey, aku cari blok. Aku jangan. Nenek kau pergi sekali. Ambil. Punya atas je. Dah. Aduh. Tunggu aku. Jom. Okay. Aku jatuh. Kita terus. Masa ni dah aman. Ni kau tengok sebelah ni. Ni tadi hari tu meletup sebab hari tu orang tu kejar aku. Sebab aku pakai totong. Kenapa dah? Tangga ni. Jalan ni. Waktu tu aku jatuh. Jangan betul tu lah. Sini. Buat kami. Tak boleh. Ni aku takut masih jauh ni. Okey. Nanti aku rasa jalan ni kena besar, tangga ni kena besarkan lah. Lepas tu jadi susah. Lama blok aku dah habis. Cukup. Okay, jom. Kau dah lagi sini ke? Tak, belum lagi. Kejap. Yo, kau tengok What the hell? Bro, ni diorang niat macam mana ni? Satu kapal. Ni. Jom. Aku nak bawa juga. Tapi aku di belakang. Okey. Semua. Kejap. Aku Kau serang gerak ni. sabar. Aku nak buat ni jap. Luruskan kapal. 1, 2, 3. Cina moro. Okey, tadi pening kepala. Aku dah sampai. Absolute cinema. Tu kapal dia. Cuk aku. Dia lupa ambil kapal nanti nak kena pasang dulu. Dah. Yo, lain macam. Macam tangga dia. Itu ada ais lagi ya. Woi. Kejut aku. Ya Allah, tiba-tiba. Dah naik tak? Dan agak lu.
Sini ada tu. Macam tak ada apa-apa lah. Ingat straight. Ni jap, ni turun bawah jap. Buat apa gini? Asyik, kapal aku melanting ke belakang. Macam cepatlah, ya Allah. Dia tadi satu tempat. Ya Allah. Saya ingat saya tengah gerak. Itu ada tu. Macam Ready. Woi. Ya Allah. Guys, aku tekan pecah totem guys. Aku nak gitu. Oi! Kejar uluran. Di depan. Aku balik jumpa kau mati. Balik je. Okey. Dah. What? Aduh. Jom. Sama je skill issue gila. Sana. Kita buat blok ke atas dulu. Blok ke atas. Aku tak ada blok. Kau ada bawa kapal tak? Kapal kau kat mana? Okey, bagus. Ni tolong jaga kapal aku je. Ambil kapal ni. Bunguk kau buat apa? Tu ambil kapal ni. Ambil blok je. Aku rasa boleh ni. Jangan. Kau ada cerita kau apa? Sampai! Alamak. Lompat budak. Aduh. Sampai bunguk. Nasib lah sini. Bang, boleh. Habis ni buat. Atas jabatan! Wah, mandi dah. Oh, tadi mana? Ni CZ. Astaghfirullahaladzim. Aduh. Turun mana? Hey! Bawah tu ada portal. Jom kita pergi bawah ni. Dekat sikit. Ada biling. Jadi kau boleh jatuh. Betul. Bot. Okay, mana? Okay. Ya Allah, hujan. Boleh tu. Yo, dah macam biasa. Tu.
Yo. Kat sini ada orang tak? Okay, ini kalau nampakkan portal lepas tu base macam ni, sepatutnya ada orang. Tapi ni orang ni ke mana? Hujan ni. Okay, sekarang kita aku ambil je lah. Ambil ni. Okay guys, sekarang ni kejap. Sekarang laju tak? Udah, laju tak? Tak boleh, mungkin tak ada keluar kat situ. Boleh lah ni. Satu orang kena apa? Tak boleh. Oi. Oi. Skin kau kenapa? Oh, skin eh? Sekejap. Sekejap nanti kau akan nampak kelibat musang kejap. Kenapa je musang dulu? Dah. Yaudah ting. Kita curi-curi. Tempat apa ni? Jangan looting main. Ini best orang. Menguasai. Tak ada kau menguasai. Kita menguasai daripada dikuasai. Awal kerja kita cuma nak damaikan weh. Aku nak hidup damai weh. Ni ambil ada roti-roti dia orang pun tak nak. Dia orang tu pun tak nak ambil. Jangan weh. Ini best orang ni. Jom pergi tangga yang satu lagi tu. Yalah. Tangga yang mana? Ni ada. Yelah yang mana? Adalah tadi. Kita terlepas. Terlepas tapi macam mana kau tahu? Kau yang pecok ada lah. Nama. Lagi saya rasa ni. Okey, sekarang kita sudah. Maaf ya guys, ada di kereta yang mengaut. Kejap guys. Beli baru lah. Beli kat Eastern. Okay, tinggal tunggu si Z. Z. Jom. Oh my PC. Oh my phone. Laju. Jangan kaki. Depan. Sodok. Jangan tak sodok. Kapal ni bawa. Ambil. Aku dah ada kapal. Oh. Jom. Mana tangga kau cakap tu? Tu tepi kau. Ni tangga ni dari jenis orang jatuh ke? Tak ada apa-apa pun. Ni atas tangga ni ada lagi ni. Oh ni. Tengok kau fitnah. Ni best orang. Buang apa? Ni. Ada botol. Botol. Ada botol. Iya, dia masuk. Ya. Sini.
kat dalam tak ada apa-apa Ah, besok. Tak ada player masuk aku. Oh, okey. Okey. Aduh. Oh, ini tempat apa dia? Apa warna-warni ni, weh? Weh, adik kau. Jangan-jangan tempat kubur sebeg kau tu kat sini pula. Tak. Aduh, tak ada lampu pula. Aku nak tengok. Berok tu apa? Kenapa yang limut? Dia tak boleh masuk. Masuk. Tak boleh masuk tu. Sekejap. Aku rasa kena balik depan lah masuk dalam. Tapi ni, kau nampak aku tak kat lubang? Wih. Ni dulu. Ni jalan ni. Ini tu kan. Tolong. Jalan lampu. Kalau tu tak. Kau ada yang lepas lagi tak? Tak ada. Yang lepas kelang. Okay. Aku rasa memang tempat ni lah. Itu. Tapi kita cuba check kat sini, mana tahu ini chest. Ada chest. Tak ada apa-apa. Ada tu. Ada. Iyalah. Tak ada apa-apa. Jom kita balik je lah. Ya, aku nak bunuh Wida. Video. Kalau kita kat sini. Kan ni kan tempat Wida. Ni kan tempat. Lain kali lah. Tak apa, aku nak bunuh Wida. Lain kali lah. Tak apa. Kau tengok dari luar. Dari luar ya. Lebih, susu. Bukan tengok dari situ, sini. Okay, menjauh sikit. Aku takut meletup kena kau. Video kita hari ni mungkin lag. Oh ya, aku nak tanya. Golden level bagi generation berapa? Tak tahu. Cuba tengok. Tak tahu. Tengok. Tak tahu. Kau tahu golden level ke? Tak dah makan golden apple tadi. Buat apa dah makan lagi? Tengok. Sudah. Tak apalah. Kau tengok sebelah pun. Mati. Apa? Tak. Dekat Java dia mati terus. Ada lava. Kenapa tu? Kenapa batu bakar? Okay, aku spoil lagi Kau mati lagi. Sudah. Menjauh ni. Waktu dia spawn ni meletup. Orang mati kau. Mati. Kenapa ada ayam gila? Bongok kau apa coy? Menjauh.
Aku dah cakap, ya Allah. Aku dah cakap jangan jahat, kenapa? Ya Allah, dia masih berdegil. Okay guys, sekarang kita akan balik ke base. Dan sampai sini saja video kita hari ini. Kalau suka video ini, kau boleh like, share dan subscribe. Dan kita akan jumpa lagi dalam video akan datang. Wah, ini kenapa macam ni? Dan bye-bye. Assalamualaikum.